Bagi pengenalan, ayat majmuk merupakan ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal yang menggunakan kata hubung atau cara tertentu untuk menjadikannya ayat baharu yang lebih kompleks, dan ia terbahagi kepada ayat majmuk gabungan, pancangan dan campuran. Terdapat dua buah buku yang menjelaskan ayat majmuk ini. Yang pertama, buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga pada tahun 2024. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya, ayat majmuk keterangan berfungsi memberikan huraian lanjut kepada kata kerja induk. Manakala dalam buku Sintaksis menurut Abdullah Hassan, ayat majmuk pancangan keterangan mengandungi klausa yang berfungsi sebagai keterangan yang dipancangkan ke dalam predikat, khususnya kata kerja dan kata adjektif. Seterusnya ialah ciri-ciri ayat majmuk pancangan keterangan. Yang pertama ialah ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terbina daripada satu klausa bebas dan satu atau lebih klausa tak bebas. Yang kedua ialah klausa tak bebas memberikan keterangan tentang maklumat dalam klausa bebas. Misalnya, keterangan tentang sebab, tujuan, syarat dan sebagainya. Yang ketiga ialah klausa yang menjadi keterangan itu boleh hadir selepas klausa bebas atau sebelum klausa bebas. Dengan kata lain, ayat majmuk keterangan boleh mengalami penyelesaian. Yang keempat ialah bahagian klausa bebas yang kata kerjanya merupakan kata kerja aktif transitif juga boleh dipastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang formula bagi ayat majmuk pancangan keterangan, iaitu formula subjek campur predikat. Formula ini merujuk kepada ayat yang mempunyai dua subjek setara, biasanya dihubungkan dengan kata hubung dan diikuti oleh satu predikat utama serta disertakan dengan klausa pancangan keterangan. Kita tengok kepada contoh ayat yang pertama, iaitu ayat majmuk pancangan keterangan tempat. Contoh ayatnya, Nizam dan Huda membangunkan tapak web mereka yang berpangkalan di pejabat ketua mereka sendiri. Dalam ayat ini, subjek pertama yang kita dapat kena pasti iaitu Nizam dan subjek kedua adalah Huda. Bagi predikatnya punya adalah membangunkan tapak web mereka, dan disertakan dengan klausa iaitu yang berpangkalan di pejabat ketua mereka sendiri, berfungsi sebagai keterangan tempat. Untuk ayat seterusnya pula, iaitu ayat majmuk pancangan keterangan cara, iaitu contoh ayatnya, Kak Imah dan Jannah beriringan pulang dengan membawa kain-kain kotor yang belum sempat dibasuh oleh Mira. Dalam ayat ini, subjek pertama iaitu Kak Imah dan subjek kedua ialah Jannah. Bagi predikatnya pula, beriringan pulang. Kemudian perasa dengan membawa kain kotor yang belum sempat dibasuh oleh Mira menerangkan cara perbuatan mereka. Untuk ayat ketiga pula adalah ayat majmuk pancangan keterangan masa. Contoh ayatnya, keluarga dan isteri rakan kongsi lain turut membantu apabila syarikat ada majlis besar. Dalam ayat ini kita boleh kena pasti iaitu subjek pertama adalah keluarga dan subjek kedua ialah isteri rakan kongsi lain. Bagi predikatnya pula adalah turut membantu. Klausa apabila syarikat ada majlis besar ialah keterangan masa. Untuk ayat keempat, iaitu ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan. Contoh ayatnya adalah Kajang dan Kalang yang telah diberitahu oleh Kembiri tentang sambutan tersebut dikuatkan semangatnya datang walaupun kesihatan kurang memuaskan. Dalam ayat ini, subjek pertama kita kena pasti ialah Kajang dan subjek kedua adalah Kalang. Bagi predikatnya pula adalah dikuatkan semangatnya datang.
Klausa walaupun kesihatannya kurang memuaskan menunjukkan pertentangan dalam ayat ini. Untuk ayat kelima pula adalah ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan. Contoh ayatnya, takat kilat dan takat nyala bagi minyak tumbuhan adalah lebih tinggi berbanding dengan minyak petroleum. Dalam ayat ini, subjek utama adalah takat kilat dan subjek kedua adalah takat nyala bagi minyak tumbuhan. Predikatnya pula adalah lebih tinggi bagi frasa berbanding dengan minyak petroleum berfungsi sebagai keterangan pembandingan. Seterusnya ialah struktur ayat majmuk pancangan keterangan. Keterangan mempunyai pelbagai jenis. Yang pertama, keterangan musabab. Contoh ayat, mak, limah dan bedah selalu menyegah ani kerana leternya itu. Bahagian subjek terdiri daripada dua, iaitu mak, limah dan bedah. Predikat pula terdiri daripada frasa kerja, iaitu selalu menyegah ani. Bahagian kerana leternya itu pula merupakan klausa keterangan yang menggunakan kata keterangan musabab, iaitu kerana, untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu. Seterusnya ialah keterangan akibat. Contoh ayat, dia bersorak terlalu kuat hingga serak suaranya. Klausa keterangan hingga serak suaranya mewakili sebagai keterangan akibat yang mendahului ayat induk. Frasa nama dia mewakili subjek, manakala frasa kerja bersorak terlalu kuat mewakili predikat bagi ayat induk. Kata hubung keterangan akibat, iaitu hingga, digunakan untuk menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan. Yang ketiga ialah keterangan syarat. Contoh ayat, sekiranya dia pawang, dia perlu mahir dalam perubatan. Bahagian sekiranya dia pawang berfungsi sebagai klausa keterangan syarat yang mendahului ayat induk. Subjek bagi ayat induk ialah dia, manakala predikatnya ialah perlu mahir dalam perubatan. Yang keempat ialah keterangan waktu. Mereka telah berkenalan semenjak mereka sedang lagi anak-anak. Ayat ini bermula dengan subjek, iaitu mereka, dengan diikuti predikatnya ialah telah berkenalan. Bahagian semenjak mereka sedang lagi anak-anak mewakili klausa keterangan waktu yang terdiri daripada kata hubung waktu, iaitu semenjak, dan ayat tunggal lain yang subjeknya iaitu mereka dan predikatnya sedang lagi anak-anak. Yang kelima ialah keterangan pertentangan. Contoh ayat, walaupun dia tidak bersekolah, dia cekap dalam hal kira mengira. Bahagian walaupun dia tidak bersekolah mewakili sebagai klausa keterangan pertentangan yang mendahului ayat induk, iaitu frasa nama dia sebagai subjek dan cekap dalam hal kira mengira sebagai predikat. Seterusnya ialah keterangan harapan. Contoh ayat, Sir William Wilcox dan Sir Valentine Chirul menyerukan agar memberikan konsensi-konsensi yang lebih luas. Ayat ini terdiri daripada subjek plus predikat plus keterangan. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan ayat majmuk merupakan ayat pancangan keterangan harapan. Struktur ayat ini terdiri daripada subjek, iaitu Sir William Wilcox dan Sir Valentine Chirul, diikuti dengan ayat predikat yang menyerukan dan kemudian diikuti oleh klausa keterangan harapan agar memberikan konsensi-konsensi yang lebih luas. Dalam ayat ini, perkataan agar digunakan sebagai penanda yang menunjukkan harapan atau kehendak subjek terhadap tindakan yang diusulkan. Seterusnya, keterangan cara. Contoh ayat, rakyat Indonesia menembak-nembak, menikam dan membunuh dengan galak. Ayat ini terdiri daripada subjek plus predikat plus keterangan. Ayat ini merupakan contoh ayat majmuk yang mengandungi keterangan cara, iaitu unsur yang menerangkan bagaimana atau dengan cara apa sesuatu perbuatan itu dilakukan. Struktur ayat ini terdiri daripada subjek utama, iaitu rakyat Indonesia, dan diikuti oleh ayat predikat menembak-nembak,
menekan dan membunuh, kemudian diikuti oleh klausa keterangan cara, iaitu dengan galak. Seterusnya ialah keterangan tujuan. Contoh ayat, hari kiamat ialah hari kerosakan ataupun hari kehancuran bagi alam ini setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ayat ini terdiri daripada subjek plus predikat plus keterangan plus subjek plus predikat. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan ayat majmuk pancangan keterangan tujuan. Struktur ayat ini terdiri daripada subjek pertama iaitu hari kiamat dan subjek yang kedua malaikat Israfil. Ayat predikatnya pula ialah hari kerosakan atau kehancuran dan predikat seterusnya ialah meniup sangkakalanya. Bahagian bagi alam ini setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya berfungsi sebagai keterangan tujuan, iaitu menerangkan tujuan atau akibat yang menjadi penyebab utama berlakunya kehancuran alam. Dan yang terakhir ialah keterangan perbandingan. Contoh ayat, manusia dan kenderaan bersimpan siur ke sana dan ke sini bagai ribuan semut mendatangi sarangnya. Ayat ini terdiri daripada subjek plus predikat plus keterangan. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan. Dalam ayat ini, subjeknya ialah manusia dan kenderaan, manakala predikatnya ialah bersimpang siur ke sana dan ke sini. Seterusnya, frasa bagai ribuan semut mendatangi sarangnya berperanan sebagai keterangan perbandingan. Struktur ayat ini boleh dihuraikan sebagai subjek plus predikat plus keterangan perbandingan, di mana keterangan perbandingan biasanya diperkenalkan oleh penanda seperti bagai, laksana, seperti atau umpama. Seterusnya ialah binaan ayat majmuk pancangan keterangan. Yang pertama ialah keterangan musabak. Contoh ayat bagi pancangan keterangan musabak ialah rancangan perkahwinannya tidak menjadi kerana pengantin lain. Contoh bagi binaan ayat ini ialah kata nama tambah kata nama, tambah kata nafi, tambah kata kerja, tambah kata hubung pancangan keterangan musabak, tambah kata nama, tambah kata kerja. Bagi ayat ini ialah rancangan perkahwinannya ialah merupakan subjek, tidak menjadi merupakan predikat kerana pengantin lari merupakan keterangan musabak. Yang kedua ialah keterangan akibat. Contoh ayat bagi keterangan akibat ialah dia mengalami sakit kepala sehingga tidak sedarkan diri. Binaan ayat bagi contoh perkataan ini ialah kata ganti nama diri, tambah kata kerja, tambah kata adjektif, tambah kata nama, tambah kata hubung pancangan keterangan akibat, tambah kata nafi, tambah kata kerja, tambah kata nama. Bagi ayat ini ialah dia merupakan subjek, mengalami sakit kepala merupakan predikat, sehingga tidak sedarkan diri ialah keterangan akibat. Yang ketiga pula ialah keterangan syarat. Contoh bagi ayat ini ialah Kalilah akan menerima perlawaan jika diajar. Binaan ayat ini ialah kata nama tambah kata batu, tambah kata kerja, tambah kata nama, tambah kata hubung pancangan keterangan syarat, tambah kata kerja. Kalilah merupakan subjek, akan menerima perlawaan merupakan predikat, dan jika diajat merupakan keterangan syarat. Yang keempat ialah keterangan waktu. Contoh ayat ini ialah Safiah meninggal dunia ketika menunaikan fardu haji. Binaan ayat ini ialah kata nama tambah kata kerja, tambah kata nama, tambah kata hubung pancangan keterangan waktu, tambah kata kerja, tambah kata nama, tambah kata nama. Bagi ayat ini ialah Safiah merupakan subjek, meninggal dunia merupakan predikat, dan ketika menunaikan fardu haji merupakan keterangan waktu. Yang kelima ialah keterangan pertentangan. Contoh ayat bagi keterangan pertentangan ialah Nana terpaksa melayan anak buahnya walaupun berada di atas pelamin. Binaan ayat bagi contoh ayat ini ialah kata nama tambah kata bantu, tambah kata kerja, tambah kata nama, tambah kata nama, tambah kata hubung pancangan keterangan pertentangan, tambah kata kerja, tambah kata seli nama, tambah kata nama. Nana merupakan subjek, terpaksa melayan anak buahnya merupakan predikat, walaupun berada di atas pelamin merupakan keterangan pertentangan. Yang keenam, keterangan harapan. Contoh ayat, Mak Kiyah sengaja berbuat demikian supaya tidak mengganggu Syamri.
binaan ayat, kata nama plus kata kerja plus kata sendinama plus kata hubungan pancangan keterangan harapan plus kata nafi plus kata kerja dan plus kata nama. Berdasarkan ayat di atas, Makkiyah sengaja berbuat demikian merupakan ayat induk dan tidak mengganggu Syamri. Ia adalah ayat kecil yang hadir setelah kata hubung pancangan keterangan harapan. Makkiyah merupakan kata nama yang menjadi subjek manakala predikatnya sengaja berbuat demikian yang terdiri daripada kata kerja dan kata sendinama. Perkataan supaya merupakan keterangan harapan bagi ayat induk dan diikuti dengan ayat kecil yang terdiri daripada kata nafi, kata kerja dan kata nama. Yang ketujuh, keterangan cara. Contoh ayat, peningkatan kualiti alam sekitar dengan menggunakan sisa dan bahan buangan. Binaan ayat, kata nama plus kata nama plus kata nama plus kata adjektif plus kata hubung pancangan keterangan cara plus kata kerja plus kata nama plus kata hubung plus kata nama plus kata nama. Berdasarkan ayat di atas, peningkatan kualiti alam sekitar merupakan ayat induk dan menggunakan sisa dan bahan buangan adalah ayat kecil yang hadir setelah kata hubung pancangan keterangan cara. Peningkatan merupakan kata nama yang menjadi subjek manakala predikatnya kualiti alam sekitar iaitu kata nama dan kata adjektif. Perkataan dengan merupakan keterangan cara yang menerangkan bahawa menggunakan sisa dan bahan buangan mampu mengekalkan alam sekitar kekal bersih. Ke-8, keterangan tujuan. Contoh ayat, dia rela menunggu lama demi anaknya. Binaan ayat, kata ganti nama diri plus kata adjektif plus kata kerja plus kata adjektif plus kata hubung pancangan keterangan tujuan plus kata nama. Berdasarkan ayat di atas, dia rela menunggu lama merupakan ayat induk dan anaknya adalah ayat kecil yang hadir setelah kata hubung pancangan keterangan tujuan. Dia merupakan kata ganti nama diri ketiga yang menjadi subjek, manakala predikatnya rela menunggu lama yang terdiri daripada kata adjektif, kata kerja dan kata adjektif. Kata hubung pancangan keterangan tujuan demi digunakan untuk menjelaskan tujuan dia yang rela menunggu anaknya agar tidak merasa kesusahan. Yang terakhir iaitu keterangan perbandingan. Contoh ayat, Mariana tersenyum macam biasa. Binaan ayat, kata nama plus kata kerja plus kata hubung pancangan keterangan perbandingan plus kata adjektif. Berdasarkan ayat di atas, Mariana tersenyum merupakan ayat induk, manakala biasa merupakan ayat kecil yang hadir setelah kata hubung pancangan keterangan perbandingan. Mariana merupakan subjek yang terdiri daripada kata nama dan diikuti dengan predikatnya tersenyum yang terdiri daripada kata kerja. Kata hubung pancangan keterangan perbandingan macam digunakan untuk menerangkan perbandingan bagi ayat induk dan biasa merupakan kata adjektif yang menjadi predikat bagi subjeknya tersirat, iaitu Mariana. Seterusnya, saya akan bentangkan beberapa contoh kesilapan dalam pembinaan ayat majmuk pancangan keterangan yang sering berlaku dan sukar dikesan. Bagi kesilapan pertama adalah ayat majmuk pancangan keterangan masa. Contoh ayatnya adalah Safiah meninggal dunia ketika sedang menunaikan fardu haji. Ayat ini mengandungi kesalahan binaan keterangan masa. Penanda ketika sudah berfungsi sebagai memperkenalkan klausa pancangan keterangan masa. Namun, penanda sedang turut digunakan secara serentak bagi tujuan yang sama. Penggunaan dua penanda masa ini menyebabkan keterangan menjadi berlebihan dan bertindih, sekaligus menyalahi prinsip binaan klausa pancangan yang gramatis. Kesalahan ini sukar dikesan kerana ayat masih lancar dan mudah difahami, tetapi dari sudut sintaksis, strukturnya tidak tepat. Untuk ayat kedua pula, ayat majmuk pancangan keterangan sebab. Contoh ayatnya, projek tersebut ditangguhkan disebabkan kerana faktor keruangan. Ayat ini mengandungi kesalahan penanda keterangan sebab. Perkataan disebabkan dan kerana mempunyai fungsi yang sama, iaitu menunjukkan sebab.
Oleh itu, penggunaannya secara serentak dianggap tidak gramatis kerana satu penanda sahaja sudah mencukupi. Selain itu, frasa faktor kewangan hanyalah frasa nama tanpa predikat, menyebabkan klausa pancangan tidak lengkap. Kesalahan ini sering berlaku dalam penulisan rasmi kerana ayat masih jelas dari segi makna walaupun strukturnya bertindih. Kesalahan ayat yang ketiga ialah ayat majmuk pancangan keterangan tujuan. Contoh ayatnya, bahkan semua pemimpin dan ahli akal umbi sudah menyatakan pendirian masing-masing untuk memberi kerjasama demi kepentingan parti dan bekerja keras. Kesalahan dalam ayat ini melibatkan keterangan tujuan yang tidak selari. Penanda untuk dan demi sepatutnya menghubungkan perbuatan dan tujuan secara jelas, namun frasa demi kepentingan parti hanya merujuk kepada perbuatan memberi kerjasama. Manakala perbuatan bekerja keras tidak disertakan dengan penanda tujuan yang jelas, akibatnya struktur ayat menjadi tidak kemas walaupun maksudnya masih boleh difahami. Kesalahan ayat yang keempat ialah ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan, iaitu takat kilat dan takat nyala bagi minyak tumbuhan adalah lebih tinggi dengan minyak petroleum. Kesalahan berlaku apabila perkataan dengan digunakan bagi tujuan pembandingan. Dalam bahasa Melayu standard, keterangan pembandingan memerlukan frasa yang jelas seperti berbanding dengan. Perkataan dengan lazimnya menandakan cara ataupun alat dan bukan perbandingan. Oleh itu, penggunaan ini menyebabkan makna pembandingan menjadi tidak tepat walaupun ayat kelihatan lancar. Untuk ayat yang kelima, iaitu ayat majmuk pancangan keterangan cara. Contoh ayatnya ialah, saya seronok dan teruja untuk berkongsi pengalaman daripada hasil bacaan saya dengan rakan-rakan yang lain dalam talian. Dalam ayat ini, keterangan cara tidak lengkap kerana frasa dalam talian tidak disertakan dengan penanda cara yang sesuai. Bentuk yang lebih gramatis ialah secara dalam talian. Ketiadaan penanda secara menyebabkan cara perbuatan tidak dinyatakan dengan jelas. Kesalahan ini kerap berlaku kerana ayat masih difahami dan kelihatan ringkas, namun dari sudut tata bahasa, binaannya tidak tepat. Kesimpulannya, secara tuntasnya, ayat majmuk pancangan keterangan merupakan salah satu bentuk ayat kompleks yang memainkan peranan penting dalam memperjelas dan memperincikan makna ayat induk. Melalui penggunaan kata hubung tertentu, ayat kecil yang dipancangkan dapat memberikan pelbagai jenis keterangan seperti musabab, akibat, syarat, waktu, pertentangan, harapan, cara, tujuan dan perbandingan. Hal ini menjadikan ayat lebih lengkap, tersusun serta mampu menggambarkan hubungan makna yang lebih jelas antara tindakan atau keadaan.